ingat dah simpang dia. Lama aku tak hiking. Ni kan lama sangat tak hiking ni macam ni. Ni dia. Ingat. Hari ni nak kata ramai sangat pun tak ramai sangat, nak kata sikit pun tak sikit sangat. Tapi aku ingat aku nak hiking cepat-cepat sikit lah. Tu tengok awan. Awan ni aku macam tak trusted sangat nak cerah sampai ke malam ni. Kalau turun lebat ni bagi aku hari ni aku nak hiking santai lah. Aku tak mau bagi tekanan sangat. Sebab biasanya kalau orang hiking ni kan, mereka akan pakai kasut hiking yang tertutup yang kemas. Sebab nak protectkan kaki daripada benda-benda yang bahaya kan. Tapi aku hari ni aku pakai Crocs lah. Dia taklah Crocs, dia kasut getah. Aku baru beli kat TikTok. Harga murah, RM6 je aku beli. Tu alang-alang tu, selain daripada aku pakai untuk buat jalan, aku nak try agak buat hiking ni macam mana kan. Sebab dia tak renyuh. Dia hang soluk, lepas tu siap hang boleh terus pakai kasut tu. Bandingan kasut hiking ni nak kena ikat-ikat lagi apa bagai. Stokin pun aku tak pakai. Sarung macam tu lah. Jom lah start. Lagi aku takut hujan pula kan. Jom lah. Kasut jangan duk buat spoil lah. Hang grip tanah ni elok-elok lah. Walaupun hang cuma RM6 lah. Tapi pastikan pembelian aku ni berbaloi. Hari ni aku ambil lane belah kiri tau. Aduh tadi tak sempat lah aku nak rakam. Sebab lane kiri ni dekat sikit. Nak sampai atas. Aku nak hike santai je hari ni. Tak mau buat benda pelik-pelik. Masuk jalan toh pergi mana lah. Sesak lah apalah. Tanah ni lembab-lembab bukan basah. Nampak sangat tadi hujan lebat. Next video aku akan ke sini insya-Allah. Pasal satu-satunya jalan yang aku tahu Megok ni peluang. Depa lepak-lepak kat situ tak rabak pun. Aku seorang. Seperti yang hampa lihat dan menonton jalan ni berbatu macam ni. Dan aku tengah mengharungi dengan kasut getah. Okey lah. Berlindung kat kaki aku. Tapi tapak dia bila aku pijak batu-batu jenis-jenis ni tajamnya. Sakit ke? Basah ke? Sebab tapak getah bukannya tebal mana pun. Tapi okey lah. Dia rasa lindung kaki aku.
far so good. Ni jalan ni bapak banyak batu gila. Kau kasut ni function lah. Lepas main kat bawah tadi pun dah naik bukit ni. Kau naik sebab aku naik ke apa? Jalan mana boy? Weh, tu kalau merayap atas kulit katai. Kita takut nak sini dekat sikit. Atas tu boleh naik, tapi malas aku. Lagi kena turun kot lagi. Atas ni macam ada orang. Dia walaupun kasut ni getah dan bertutup, sakit kot bagi kaki aku. Sakit sikit lah pasal dia tapak getah kan, lembut, tak keras. Ni jalan ni menyesal aku pergi. Dia bagus lah, dia mencekam tanah ni secara okey lah. Aku cakap macam ni pun sebab aku pilih track yang senang kot. Macam ni track ni senang lah. Sikit lagi. Baik, ni ada. Aku macam nak try turun kot ni ya. A little longer than a few minutes later. Okay, nampak bom-bom besar ni. Hampir lah. Aku nak rasmi kasut getah ni kat puncak weh. Tak pernah ke aku pakai kasut getah hiking. First time ni. Weh, aku seorang, tak ada orang. Biar aku duduk dulu kan. Ni awak jadi macam ni. Hari tu aku main okey je. Hey, mesti hujan lebat. Aduh. Bermodal kan kasut ni lah. Tapi tengok lah, tapak ni pun dia dah jadi licin sikit lah. Sebab banyak terpijak dengan debu-debu ni. Naik bukit aku dah tahu performa macam mana dah. Sekejap lagi kita try tengok time turun bukit lah macam mana. Macam mana hang membawa badan aku lagi turun ke bawah. Langit makin gelap ni. Kalau 6.38 nak boleh. Sekarang ni aku nak turun
bermodalkan kasut getah ni. Tengok jadi lagu mana. Sana straight tu pun boleh masuk je. Nak try tau. Tadi aku nak ikut ni. Aku macam nak try turun kot ni Bismillah. Oh dah lah. At least nampak laluan pun jadi Tapi laluan dia macam kecil je tengok. Tak apa ke ni. Ui. Tak jadi aku. Makin pelik aja jalan dia. Macam tebing kat depan tu. Ikut laluan tadi lah. Okey kat kasut ni. Still boleh lari. Tu ada sambungan ni pun. Mampu ya. Sini aku lalu tadi. Atas ni. Tapi aku macam nak naik lah sekejap. Jom lah. Penat weh. Alang-alang boleh tambah kepenatan aku sikit. Tapi macam tak ada orang lah. Ya, ni view lagi menarik weh. Hari tu aku nak ikut tu. So aku kena turun ke sini lah. Ikut tu lah. Dia better sangat-sangat lah. Rentah bawah tu lah. Pendek sikit perjalanan. Ya, ni dia tak berbatu sangat tau. Tapi dia daun-daun kering banyak. Boleh jadi licin lah jalan dia. Ni ular bulu tadi jatuh. Nampak ramai bukit ni. Nampak kena awal sikit lah. Takut nampak naik-naik lagi. Tapi belah pula sarang ular bulu. Tak tahulah. Ni jalan mana bah? Tak pernah nampak lagi pun. Ada asal. Sebab taman tadi tu kat luar ni je. Dalam masa yang sama aku pun nak explore jalan-jalan aku tak pernah main lagi. Curam gila. Awak kasut ni membantu lah. Kalau ikut hati aku ni aku dah akan gelongsong tang ni. Jalan besar baik. Sampai atas tu. Tak tahu dia sambung track mana tadi. Dia sampai satu tahap tu dia dah muak hang lalu jalan yang dah tak
Ni aku tak tahu jalan ni ada. Aku masuk lah. Besar mah jalan ni. 4x4 pun boleh masuk pun. Okay, aku macam dah nampak pintu keluar. Oh, ni aku tak tahu ni. Ni aku tak berani nak pergi. Dia tembus juga kat longkang tu tadi. Ni laluan tadi aku masuk patut aku duduk perhati je ni. Masa aku naik banyak kali lah, duduk perhati kat jalan ni ke mana. Okay, satu haluan dah diterjah. Banyak juga sebenarnya. Lebih kurang 100% bukit ni aku baru discover 30% tau. Ni ada lagi 2 lorong. Tak tahu pergi mana. Cantik baik Gunung Jerai. Untuk pengetahuan lah, channel aku ni kan dah genap setahun. Dan gunung pertama yang kami naik adalah gunung tu lah, Gunung Jerai tu lah. Dan aku rasa aku nak repeat lah untuk tahun ni. Sebab tu aku hiking sekarang. Aku nak prepare untuk naik tu lah, Gunung Jerai tu lah. Motor aku je kau. Motor aku seorang lah. Okay, settle konten untuk kali ni. Apa aku boleh rumuskan lah. Oh, dia orang pun tengok. Kasut getah ni boleh je weh pakai masa-masa hiking. Tapi pastikan track tu tak basah weh. Sebab ni track ni lembab-lembab tau. Okay, dekat tu lah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe YouTube aku. Okay, wacau lu. Assalamualaikum.